Kau terkejut gila. Tapi sekarang ni dalam laut ada satu makhluk yang langsung tak mampus sebab tua obo-obo Turritopsis dohnii. Dan babi kecil ni betul-betul kalahkan maut. Besar dia macam kuku jari kelingking kau, telus macam kaca, tapi dia boleh buat benda yang manusia dok berangan beribu tahun lamanya. Dia memang tak tua, faham? Bila obo-obo biasa dah tua, sakit atau kena belasah dengan pemangsa, dia mati kejang macam semua haiwan normal atas bumi ni. Tapi bukan hanat kecil ni. Turritopsis ni pula boleh pusing balik jam usia dia. Sel-sel dia jadi muda balik, macam ada orang tekan butang rewind kat remote control hidup dia. Gila betul superpower dia ni. Sel-sel khusus obo-obo dewasa boleh patah balik jadi sel stem, sel universal yang boleh jadi apa-apa tu. Kau bayangkan, sel hati atau otak kau tiba-tiba lupa diri, jadi balik macam sel embrio, boleh transform jadi apa saja, jantung ke, celah mana dia suka pun boleh. Sial. Obo-obo tu mendap kat dasar laut, badan dia cair jadi sekumpulan sel. Lepas tu dari kumpulan sel tu tumbuh obo-obo muda baru. Dia punya diri yang sama sebiji, cuma umur dia dah kosong balik. Dan dia boleh ulang trik ni sampai bila-bila. Dah tua, jadi muda balik, membesar, tua lagi, balik jadi budak kecil. Ini memang kitaran hidup bangsat yang kekal abadi. Tak ada sudahlah. Aku terkejut gila, tapi dia boleh je jadi muda balik bila-bila masa dia nak. Tak payah tunggu tua bangka, cukup stres, lapar atau mood down sikit je pun dah boleh. Tak suka keadaan kat sini. Peduli apa, reset je balik jadi anak kecil, pas tu berenang cari tempat lagi best. Macam main game, save, kalau dah kantoi restart je level. Bangsat Jepun tu dah kaji haiwan celaka ni dari tahun 90-an lagi, tapi sampai sekarang tak faham macam mana DNA dia tak hancur dengan sel yang asyik bertukar-tukar. Semua binatang normal, bila sel dia dah pilih nak jadi apa, dah. Habis cerita, jadi sel kulit sampai mati. Tapi Turritopsis ni ludah je kat semua peraturan biologi macam sial. Memang naya gila kalau obo-obo ni membiak tak ada limit. Habis satu dunia ni penuh dengan trilion ekor yang tak mampus-mampus. Tapi ada satu hal, tak mati tak semestinya kau tak boleh kena ngap bulat-bulat. Segala ikan, penyu, ketam bantai obo-obo ni macam kacang je. Lepas tu, dia punya halus sangat, tak nampak dek mata, sampai saintis jumpa pun secara tak sengaja. Sial. Dia hidup merata dunia, tapi haram jadah kau nak tangkap dia dalam air tu dengan sengaja. Sekarang ni, jumlah dia makin banyak gila babi sebab laut makin panas dengan air kotor. Apa yang mampuskan haiwan lain, untuk obo-obo abadi ni, dia anggap macam peluang nak remajakan diri lagi. Setan betul. Kita pun boleh tak mampus ni, kau tahu? Saintis tengah sibuk godek gen obo-obo ni, nak ejar sel manusia buat magic awet muda yang sama. Cuba kau hadam ni, kau dah 90 tahun, badan pun dah reput macam mayat hidup. Kau start proses ni, setahun je kau bangun dah jadi 20 tahun punya muka. Ini bukan cerita dongeng sial, ini memang matlamat sebenar sains moden sekarang. Tapi ada masalah celaka, walaupun kita dah mampu awet muda, takkanlah populasi berlebihan, kanser, jangkitan, kemalangan, tembak mati, semua tu hilang macam tu je. Masa obo-obo jahanam kecil Lutsina ni relate je hanyut kat laut, gelakkan seluruh umat manusia, kita pula terhegeh-hegeh nak curi teknologi awet muda dia. Subscriber channel ni, kau confirm terkejut beruk lagi.